Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT kurniakan kepada kita semua tempoh hidup 24 jam sehari semalam. Kita tak pasti sambil Allah akan sambung hidup kita untuk hari esok. Dan tempoh hidup 24 jam sehari semalam, apa yang telah kita lakukan? Agaknya dalam tempoh 24 jam sehari semalam, berapa jam kita dengan Allah SWT dan berapa jam kita lupa Allah. Kita perlu jawab untuk diri masing-masing. Kita perlu jawab dengan hati, bukan dengan mulut, kerana mulut kita akan sentiasa berbohong. Ketika kita makan, kita lupa Allah. Ketika tengok TV, kita lupa Allah. Ketika kita main bola, kita pun lupa Allah. Malah ketika bersama ahli keluarga pun kita lupa Allah. Hatta ketika kita sembahyang pun kita lupa Allah. Jadi bila masanya kita ingat Allah, kita hanya akan ingat Allah bila kita sakit, bila kita susah, bila kita ada masalah, bila kita sihat, bila kita senang kita lupa Allah. Bila kita lupa Allah di dunia, apa kita harap Allah Ta'ala akan ingat kita di akhirat? Ingatlah, barang siapa banyak lupa Allah di dunia, maka Allah akan lupakan dia di akhirat. Sekianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.